Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat berapa? 94. Hanya naskah baru. Pada kata mana tu? Syahadat. Kan ni. Ni khilaf ke panggil? Betul betul mana? Muka 94. Pada kata kemudian maka semayang kau 4 rakaat. Situ. Ittifaq dah. Sepakat. Kata Asy-Syekhul Muallif Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala, dia kata kemudian maka sembahyang engkau hai mukhatab. Ini sambung daripada kata dulu. Kemudian maka sembahyang engkau 2 rakaat sunat wudu setelah kita bersedia ambil wudu untuk solat. Sudah tu kita ada kelapangan ambil peluang sembahyang sunat wudu 2 rakaat. Setelah itu maka lalu pergi ke masjid. Inna wa amma, satu kelebihan kita sembahyang sunat kada ambil wudu di rumah, sembahyang sunat wudu di rumah. Setelah maka pergi, lalu pergi ke masjid, pergi untuk berjamaah. Dah tu gitu tu. Dan apabila sampai ke masjid tu baik pada hukum di situ, maka sembahyang engkau 2 rakaat sebagai tahiyatul masjid. Sebelum pada kita duduk, sembahyang dulu 2 rakaat. Maka kalau tupu betul-betul kepada tahiyatul masjid, ya. Dan jikalau engkau dengar akan bang betul lah orang bang masuk waktu, maka naklah engkau jawab akan bang. Sebagaimana hadis, apabila kamu dengar muazzin, kamu ucaplah seumpama ucapan muazzin. Muazzin kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamu kata supaya muazzin. Malaikat di tempat hayya alatain, di tempat 4 kali hayya ala salah 2, hayya alal falah 2. Situ mengucap dengan la haula wala quwata illa billah. Apa tu? Itu mana serah diri kita kepada Allah. Panggillah sudah memanggil, kita pun dengar, kita kena panggil, tapi terkadang boleh pergi, terkadang tak lagi. La haula wala quwata illa billah. Walaupun dah ada pergi pun la haula wala quwata illa billah. Mana apa? Nak boleh pergi ni daya upaya Allah, bukan semata-mata kita. Tu dia mengaku situ kan. Hanya sudah selesai. Kebetulan kalau kita naik masuk masjid orang azan, kita tunggu dulu selesai azan, kita solat. Tu satu adab nah. Kemudian maka sembahyang engkau 4 rakaat dahulu daripada zuhur. Panggil apa? Sunnah qabliyah. Rawatib zuhur qabliyah. Sebab tu dalam kita semaya kena ta'yin qabliyah. Adapun kalau semaya asar tak ada kena ta'yin dah qabliyah, kan dia tak ada ba'diyah. Juga sunat subuh kan. Semuanya itu, mana semuanya itu? 4 rakaat dulu pada zuhur tu sunnah muakkadah pada di sisi ahli tasawuf. Di sisi orang arif, ia berat. Ya boleh kita nak berat atas diri. Tapi ada pun ahli fuqaha, ahli fiqh, mereka ini dia berkecek bab syariat. Bila berkecek bab syariat, dia berkecek bab undang-undang. Semaya rawatib ni apa hukumnya? Sunat atau ittifaq? Sunat. Tetapi di sisi fuqaha, dia tilik pada hak Nabi selalu muwazabah dalam 4 rakaat tu 2 rakaat dia tak tinggal. Tu panggil muakkadah. Hak 2 rakaat lagi sekali-sekala buat. Maka panggil ghairu muakkadah. Tetapi di sisi ahli tasawuf 4 rakaat dikira muakkadah semua. Kerana orang arif, orang kenal ni dia gitulah, dia menghargai tinggi nilai. Bila perintah Allah dia kira nilai tinggi. Dia menghargai nilai dia tu tinggi.
Nah, sebenarnya orang hati murah tu lah, orang hati kenal dak. Orang kemurahan tu gak nilai dia tu tinggi. Dia letak semua tu sunnah muakkadah. Di salah tasawuf. Supaya juga witir kan ulama duk khilaf wajib sunat muakkadah. Bagi orang arif dia tak wajib dah dia. Supaya mazhab Hanafi kalau kecek bab fiqh kah. Bagi orang tu dia tak nilai tinggi. Nah, ada pun orang ni dak kecek bab undang-undang. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla az-zuhri arba'an kana ka'idqi raqabatin min bani Ismaila. Hadis rawahu Tabarani fil Kabir. Dalam kitab hadis dia nama Al-Mu'jam Kabir. Al-Mu'jamul Kabir. Dia ambil daripada kitab At-Targhib, Targhib wa Tarhib bagi Imam Al-Munziri rahimahullahu ta'ala. Kitab tu dia hipung hadis-hadis dalam menggalakkan buat amal, di samping juga buat mai hadis menakuti. Kerana kita dah kada galak-galak lajak ni jadi lajak. Ada jaga pula. Ya begitu. Maknanya targhib hadis royak kelebihan supaya kita malas jadi rajin. Hak segar jadi rajin. Bila rajin kada nak lajak pula rajin dah. Ya ada pula hak tarhib pula. Sebab ya amal sunat ni kena duk beringat semua. Nak beringat semua. Amal sunat ni. Jadi seolah kata kena duk le bedang lah. Sebab itulah amal sunat ni terserah bebas pada kita. Kita nak wajib dah kita tak apa. Ada pun kalau amalan hak fardu daripada Allah tak boleh nak kau lain dah. Seolah-olah kata hak tu langsung dari Allah. Langsung dari Allah, aqimus solah, kamu kena mendirikan solah. Berapa tu? Mari semula 5 waktu. Hak tu langsung daripada Allah, tak boleh nak tidak sama sekali. Hatta uzur berdiri, duduk. Dalam sampai susah. Tak boleh berhenti. Hingganya dilonggarkan. Pak boleh 2, boleh jamak. Tu kelonggaran sekadar tu. Nak tinggal langsung tak boleh. Tu dari Allah. Tapi kalau amalan sunat, terserah pada sukarela kita. Sukarela kita boleh buat banyak, silakan. Tak mampu banyak, sekadar. Di sampai itu tekah kita main puasa karat, nak puji ni jadi besar. Bagi Allah atas aku, nak semaya sunat rawatib zuhur pak. Tu jadi wajib dah lah. Mu wajib atas dirimu, tak ada apa. Mu nak besar, mu wajib boleh. Soalan tak, Allah Ta'ala serah padamu. Itu amalan sunat je lah kata. Baik. Artinya, barang siapa sembahyang dahulu daripada zuhur 4 rakaat. Kelebihannya, nascaya adalah ia. Nascaya adalah ia barang siapa tu dengan dia semaya 4 rakaat sebelum zuhur, seolah-olah dia tu seperti memerdekakan, membebaskan seorang hamba sahaya. Sahaya bukan sahaya biasa, bukan sebarang sahaya. Sahaya daripada anak Nabi Ismail. Ayat kata apa yang ke sana situ? Kerana jaluran Nabi kita tak ikut mai ikut Ismail kah? Tak sepuh dah ayat tadi. Bani Israel gapo tu jaluran mai ke mana? Israel Yaqub, Yaqub anak Ishak. Ishak dua beradik dengan Ismail bukan? Jadi jaluran lain tu. Hak ni anak Nabi Ismail. Mana Nabi kita ni tali Ismail bukan? Orang merdeka sahaya pada umumnya lebih. Orang membebaskan orang di dalam keadaan sahaya seolah orang dalam sahaya supaya hidupnya terikat tekak-tekak dia. Sabit panggil raqabah. Raqabah ni leher, batal leher. Tengok, lembu kambing. Bila tetap sebila buah kita ikat. Ikat leher tambah. Anak lembu, ikat leher tambah. Siapa besar, cucuk hidung. Nak ikat, nak tambah dia tu. Tapi cuba lepas tali hidung, lepas tali leher, tak bebas dia. Benatah kita dak tambah, dia ikat. Kita nak bebas dia. Lepas lagi bebas. Begitu manusia kalau selagi duk jadi sahaya, ibarat leher dia diikat. Siapa hukum syarak ikat.
Ikat kana. Nak keluar pergi ke mana-mana tak beritahu tok pengulu. Salah. Deraka. Lari daripada tok pengulu dengan tak minta izin dikira deraka. Kalau lari sampai beratus-ratus kilo tak boleh nak semaya qasar. Sebab maksiat lari tu deraka tok pengulu. Tubuh dia sendiri harta tok pengulu. Tengok manusia wajib semaya, wajib puasa kerana manusia. Tapi tubuh dia harta tok pengulu supaya lembu. Tok pengulu nak jual boleh, nak gadah boleh, nak beri sewa boleh sebab dia harta tok pengulu. Tu saya. Tiba-tiba tok pengulu saat ni tu tengok saya dia nampak pandai dah kerja. Kan masa duk jadi saya dia dah ajar kerja buat ajar kerja pandai tu nampak tu dia ni boleh bebas. Aku merdekalah mu tak tuka. Aku merdekalah mu. Mula situ dia jadi orang bebas. Bila jadi bebas tak panggil harta tok pengulu dah lah. Bebas dah dia. Bila bebas dia bekerja apa jadi milik dia apa. Tapi nak lepas dia kena tengok juga. Kalau dia tak pandai kerja kesian ke dia. Dia duduk dengan kita boleh tak duduk bela duduk sangga. Tapi nampak dia pandai kerja kita lepas dia bebas. Tu molek benar. Maka nak ayat mendeka orang cahaya ni supaya orang mendeka diri daripada api neraka. Besar ke tu. Tiba-tiba cahaya cara umum tu dia kelebihan. Oh cahaya anak cucu Ismail berada hebat lagi kerana jalur Rasulullah. Wajah tak situ tu. Sallallahu alaihi wasallam. Ini apa yang hadis dia royak kelebihan supaya nak galak. Tengok lagi burung cengek macam apa belalai dia nak galak. Tu dia kata duduk tanding nak. Tu nak belalai galak supaya boleh satu. Tuai tak galak. Sebab tu kata kita nak main apa-apa jangan melalai ya. Tu dia. Ini hadis dia lagu ni nak pegalak. Kenapa? Kerana diri semaya ni tak ada wajib. Kalau tu semaya pun tak ada kira salah. Tapi kalau kita ulama jaga sikit kerana nak lari daripada hadis orang tahu tak beramal. Jadi apabila kita dapat khabaran walaupun hadis dhaif kata ini amalan kelebihan. Kita kena amal juga dalam seumur hidup sekali paling kurang-kurang. Supaya kata nama kita tahu tu beramal. Kalau tahu tak buat langsung takut masalah kata tahu tak beramal. Nak situ baik ulama nasihat kalau kita dapat khabar hadis kata ini kelebihan kita amal walaupun sekali dalam sehidup. Apalagi hak ni rawatib kan dia panggil ni. Rawatib ni kat mananya bertalu-talulah. Itu kelebihan dia. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla arba'an qabla az-zuhri ghufira dhunubuhu yawmahu zalika. Rawahul Khatib fi Tarikh Al-Jami' As-Saghir. Ni Abdul Samad dia kata hadis ni ambil daripada kitab Al-Jami' As-Saghir bagi Imam Sayuti, kitab hadis dia. Artinya barang siapa sembahyang 4 rakaat dahulu daripada zuhur, ini dahulu daripada sembahyang fardu zuhur, nescaya diampun dosa-dosanya barang siapa tu pada harinya itu. Kan nak turut ayat antu hadis yaumahu zalika, pada harinya itu. Pada demikian itu hari ia semaya 4 rakaat tu. Setelah itu maka akan sembahyang fardu zuhur serta imam yakni berjemaah. Kemudian maka sembahyang akan kemudian selepas selesai daripada solat fardu maka sembahyang akan 4 rakaat kemudian daripada zuhur. Kana tilik afdal di mana? Afdal di rumah. Tapi kalau klik rumah tak buat selalulah. Buat selalulah. Jadi harap takut kulit tak jadi. Empat rakaat satu salat ko 4 rakaat 2 salat. Boleh 2 cara pula situ. Nak buat 4 rakaat satu salat selalu boleh. 4 rakaat 2 salat. Tu boleh afdal lagi. 2 rakaat wi salat, lepas tu bangun terkebir semula.
Tapi takut dia dua rakaat takut tak jadi dua lagi pakai pak lalu. Dapat lalu kena buat hantar dah. Kita kata pula tanya lagi. Bila kita buat 4 rakaat 1 salat, tahiyat berapa? Nak tanya pula di situ tu. Tanya boleh buat 2 tahiyat, boleh 1. Tu dia. Tu segi boleh. Segi afdal ke? Dah itu kan. Lah tu. Ni cara-cara kita mengaji syariat. Lepas tu nak jadi buat tupu pada kelebihan saat ni. Itu dia. Bangun. Tu dia. 1 salat boleh 2 tahiyat, dia boleh pula 1 tahiyat. Gitu. Gi lagi. Kita kata pula nak buat 8 rakaat selalu weh. Boleh tak? Ya, boleh juga. Cuma ada cuma sikit. Cumanya kena takhir 4 rakaat qabliyah, kena takhir lepas sembahyang fardu. Boleh bangun Allahu Akbar aku semaya sunat zuhur qabliyah dan ba'diyah 8 rakaat, 1 takbir. Pak duk cucuk gi. Tu. Tak boleh kita nak ambil hak ba'diyah kita nak buat sebelum sembahyang fardu, tak boleh. Kerana hak ba'diyah tu dia kait dengan fardu. Ba'diyah lepas pada fardu. Ada pun qabliyah ni, qabliyah nasbah dengan ba'diyah. Sahabat boleh takhir lepas pada fardu. Semaya qabliyah ni sebab dengan ba'diyah. Sebab ada ba'diyah ni panggil qabliyah. Tapi tak asal tak panggil qabliyah sebab tak ada ba'diyah. Kalau gitu, kerana qabliyah ni sebab dengan ba'diyah bukan sebab dengan fardu. Sebab itu boleh sudah semaya fardu zuhur, boleh semaya qabliyah lepas zuhur tu. Tapi hak ba'diyah nak semaya belum pada fardu tak boleh. Kemudian bila kita takhir hak qabliyah lepas sembahyang fardu zuhur bangun. Bangun tu kita nak sembahyang 8 rakaat. Boleh. 4 salat, tu lagi comel. 1 salat lalu terik 8 rakaat. Tu tak ada apa-apa. Terserahlah. Sebab tu nak kita tahu dulu. Bila tahu ke jalan nak pergi orang mana weh? Kalau kita tahu jalan banyak kan? Nak pergi orang ni, boleh pergi dengan tahu. Bukan dengan sengaja pergi dengan tahu, bukan dengan gamak-gamak. Boleh pergi kat pokok ni. Gamak-gamak alih itu. Kau ni pun boleh. Kau ni pun boleh. Mana dalam seboleh-boleh 3-4 jalan. Mana jalan molat sekali. Jalan molat sekali. Anak-anak pilih jalan molat. Itu dia. Jadi makna dia niat apa? Lepas tu berdua wisalat. Lepas tu baru teringat bangun. Bangun tak ada apa. Tak ada apa sebab banyak fardu pun kalau kita lupa wisalah kan. Baru teringat sambung. Lepas tu sujud sahwi. Kenapa? Kerana ini rupa rukun. Bila rupa rukun kita pergi buat bukan tepat pada dia, apalagi pula rukun salat. Kita pergi buat sebelum pada tempat dia batal kalau sengaja. Ni dah. Kalau gini nak buat 4 mula letak tu. Mula letak tu 4. Bermain tengah jalan wasan buat 2 ya. Tak ada apa. Bebas sungguh amalan sunat. Sampai tu bagai tak buat tu kitanya. Kita bebas lagi dah itu. Pakai dak dah kita tu. Allah, apa kau tu boleh kau ni boleh pakai dak aku. Dahlah hak tu hak kira zaman dulu dah. Kita dulu lagu tu gak sekarang nak cuba-cubalah sebagai nak syukur nikmat Allah. Kita dah hidup lama ni tu ada perak umur nak rebut-rebut katalah. Gitu dia. Jadi ayat Quran dengan hadis tadi ni, jika hadis lebih kelimah satu kelimah ni boleh tak? Lebih tu kelimah mana? Lebih tu kelimah mana? Saya kalau misal kata qabla zuhri qabla salati zuhri. Tu kalau ada dia panggil ada satu riwayat sorah qabla zuhri, satu riwayat qabla salati zuhri. Ni tupu pada riwayat. Kalau tak ada riwayat qabla zuhri, ni hak tafsir, hak tergedih, hak syarah. Ai qabla salati zuhri. Sebab apa? Sebab perkataan zuhri makna waktu. Ada zuhri makna semaya. Murad sini kerana kita kata qabla zuhri, tak kata sebelum waktu zuhur. Tak kena dengan makna. Qabla sini qabla salati zuhri. Enggak salah zuhri ada sunat.
Sorah lagi. Qabla salati fardhi zuhri. Tu orang panggil duk sarah dak ai. Kalau ngajak ajak panggil tafsir. Duk menerang. Kalau ada riwayat daripada sorah lah dah hadis. Qabla salati zuhri. Sorah. Riwayat ni sorah tak ada mudah. Ada riwayat lain qabla zuhri, tak ada sorah. Maka ambil hak nu mai tafsir hak ni. Tu kaedah dia tu. Tu dia panggil kaedah tu. Lepas tu nampaknya kena singgah situ dah lah. Ya rapat. Setelah itu maka sembahyang fardu, zuhur serta imam. Siapa mana saat ni? Setelah itu maka engkau sembahyang fardu zuhur serta imam. Kemudian maka sembahyang engkau 4 rakaat kepada zuhur kerana sebeda man hafazah. Itu kena semula adalah wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.